Bismillah, Assalamualaikum, saya Dato' Omar. So hari ini saya nak menceritakan sedikit kenapa semua penyimpan emas dia akan sentiasa senyum walaupun harga emas naik ataupun turun. Jadi, bila harga emas naik, dia senyum kerana dia tahu dia telah melabur di tempat yang betul. Bila harga emas turun, dia senyum lagi. Sebab apa? Dia tahu dengan harga yang sama, dia boleh beli lagi banyak gram emas waktu harga turun. Jadi, pada waktu bila-bila adalah masa yang baik untuk beli emas. Tapi, specifically pada waktu harga emas tengah turun, ia adalah waktu untuk borong lagi banyak emas pada harga yang sama. Kerana harga emas dia akan naik secara purata lebih kurang 10% setahun. Dan kita tak tahu dalam jangka masa pendek dia naik ke turun. Jadi bila turun sikit je kita terus beli. Tapi tak ada sesiapa pun tahu bila harga emas betul-betul rendah ataupun betul-betul naik dalam jangka masa yang singkat. Tapi semua orang tahu dalam jangka masa yang panjang, 5 tahun, 10 tahun akan datang, harga emas memang akan naik. Okay? Specifically daripada tahun lepas ke tahun ni, harga emas naik 40% dalam jangka masa setahun. Jadi sesiapa yang dah mula simpan emas sejak tahun lepas, dia dah untung banyak dah sebenarnya. Saya nak mula bimbing anda untuk mulakan simpanan pertama anda hari ini. Boleh DM saya untuk saya share link. Jangan lupa follow saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.